Putin tidak menggunakan telefon bimbit, tidak menggunakan internet, hanya menerima maklumat tentang perang daripada segelintir orang dalam kalangan terdekatnya. Dan apabila Menteri Pertahanannya sendiri cuba memberi amaran bahawa Ukraine sedang menguasai ruang udara dengan generasi drone yang Rusia tidak mampu lawan, tahu tak apa yang dia buat? Putin langsung tidak mendengar. Hasilnya, Mac 2026 menjadi bulan paling berdarah sepanjang perang ini bagi askar-askar Rusia. Dan para propagandis Kremlin sendiri, orang-orang yang selama bertahun-tahun memuliakan pencerobohan itu, kini secara terbuka mengatakan bahawa serangan Rusia telah sampai ke jalan buntu. Sesuatu yang sangat besar telah berubah dalam perang ini, dan ia bermula dengan teknologi yang telah dipandang rendah oleh Rusia. Anda mungkin fikir ini hanyalah satu lagi video tentang drone dan teknologi. Tetapi, apabila anda sampai ke penghujungnya, anda akan faham bahawa apa yang sedang berlaku adalah jauh lebih serius daripada yang kelihatan. Untuk memahami apa yang sedang berlaku sekarang, anda perlu faham satu perkara tentang perang drone di Ukraine. Sejak awal konflik, Ukraine telah menguasai dua hujung spektrum. Pada jarak dekat, drone pandangan orang pertama telah mewujudkan zon maut sehingga 20 km di barisan hadapan. Mana-mana kenderaan, mana-mana askar yang memasuki kawasan itu akan menjadi sasaran. Pada jarak jauh, drone bergerak lebih dari 300 km untuk menyerang loji penapisan, pangkalan dan infrastruktur di dalam Rusia sendiri. Tetapi ada satu lubang di tengah-tengah. Kawasan belakang Rusia, kawasan antara 20 hingga 300 km dari garisan hadapan. Itulah tempat Rusia menyembunyikan depot peluru, pusat arahan, bengkel pembaikan dan laluan bekalan mereka. Itulah jantung logistik yang menggerakkan seluruh serangan. Bayangkan sebuah depot peluru Rusia tersembunyi di dalam hutan, 100 km dari barisan hadapan, penuh dengan peluru yang akan menyokong pengeboman selama berminggu-minggu. Sebuah drone Ukraine tiba dengan senyap tanpa sesiapa sedar dan dalam beberapa saat semuanya menjadi api dan asap. Peluru yang boleh membunuh ratusan rakyat Ukraine itu tiba-tiba lenyap begitu sahaja. Inilah yang dilakukan oleh drone jarak sederhana dan Ukraine tidak dapat melakukannya secara konsisten sehingga sekarang. Pada tahun 2026, Ukraine telah menutup kekurangan itu dengan generasi baharu drone jarak sederhana dan angka-angka menunjukkan betapa besarnya perubahan itu. Pada bulan Januari, terdapat 41 serangan jarak sederhana. Pada bulan Februari, 61. Dan pada bulan Mac, angka itu melonjak kepada 115. Hampir 3 kali ganda hanya dalam 2 bulan. Tetapi bukan hanya drone jarak sederhana. Panglima tertinggi Angkatan Tentera Ukraine, Oleksandr Syrskyi, mendedahkan bahawa pasukan sistem tanpa pemandu sedang menjalankan 11,000 misi tempur setiap hari. Hanya pada bulan Mac, lebih daripada 151,000 sasaran yang disahkan terkena serangan drone. Peningkatan sebanyak 50% berbanding bulan Februari. 143 depot dan kemudahan logistik Rusia telah dimusnahkan. 52 pos komando telah dihapuskan. 20 kemudahan minyak, gas dan tenaga di bahagian belakang. Semuanya sudah tidak beroperasi. Angka-angka ini sangat mengagumkan. Tetapi timbul satu soalan yang wajar. Bagaimana Ukraine berjaya membuka koridor udara ini? Bukankah Rusia mempunyai sistem pertahanan udara khusus untuk menghalang perkara ini? Ya, mereka ada. Dan disinilah cerita ini menjadi lebih menarik. Ukraine telah melancarkan kempen yang terancang untuk memburu dan memusnahkan sistem pertahanan udara Rusia. Secara khusus, Pansir, iaitu sistem mudah alih utama yang direka untuk mengesan dan menembak jatuh drone pada altitude rendah. Setiap unit sistem ini berharga antara 15 hingga 20 juta dolar. Dan menurut unit operasi khas Alpha dari Perkhidmatan Keselamatan Ukraine, juruterbang elit berjaya menetralkan kira-kira separuh daripada pansir yang Rusia miliki dan beroperasi antara 2025 hingga awal 2026.
Hanya pada bulan Mac 2026, 274 sistem pertahanan udara Rusia telah terkena serangan. Penganalisis pertahanan menyifatkan ini sebagai perubahan asas dalam dinamik konflik. Tanpa pansir melindungi kawasan belakang, drone Ukraine mula terbang dengan kebebasan yang sebelum ini mereka tidak miliki. Dan Rusia tidak mampu menggantikan sistem-sistem ini secepat ia dimusnahkan. Tetapi, sementara Ukraine membuka ruang udara untuk drone-dronenya, Rusia kehilangan sesuatu yang mereka sendiri tidak sangka akan hilang. Sejak akhir 2025, pasukan Rusia telah menggunakan terminal Starlink secara haram, iaitu internet satelit dari SpaceX, untuk komunikasi dan mengawal drone jarak jauh. Terminal yang disudut masuk malah dipasang terus pada drone serangan, membolehkan ia terbang beratus-ratus kilometer mengelak sistem gangguan isyarat Ukraine. Pada Februari 2026, segalanya berubah. Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov telah berunding dengan SpaceX untuk satu sistem pengesahan, pada dasarnya satu senarai terminal yang dibenarkan. Semua terminal Starlink di wilayah Ukraine yang tidak berada dalam senarai itu telah dinonaktifkan. Terminal yang bergerak melebihi 90 km sejam telah disekat secara automatik, menghalang penggunaannya pada drone. Kesan ini amat dahsyat. Unit elit Rusia, Rubicon, yang bertanggung jawab untuk serangan jauh ke dalam wilayah musuh menggunakan drone yang dibantu oleh Starlink, berhenti menyiarkan butiran lokasi serangan mereka. Satu petanda jelas bahawa mereka telah kehilangan keupayaan. Askar-askar Rusia melaporkan bahawa mereka telah terputus komunikasi dengan pihak komando. Salah seorang perintis penggunaan drone dalam ketenteraan di Ukraine berkata bahawa orang Rusia menjadi seperti anak kucing buta, tidak tahu apa yang berlaku di kiri atau kanan tanpa transmisi data masa nyata. Dan yang paling serius, Rusia tidak mempunyai alternatif. Anggaran menunjukkan bahawa ia akan mengambil sekurang-kurangnya 6 bulan untuk mencari pengganti yang sesuai. Dan kelebihan Ukraine ini bukan sahaja bersifat ofensif. Dalam pertahanan, angka-angka juga sama mengagumkan. Ukraine telah memintas hampir 3,000 drone Rusia pada bulan Januari. Pada bulan Februari, angka itu meningkat kepada 3,600 dan pada bulan Mac ia melonjak kepada lebih 33,000 drone Rusia dari semua jenis yang telah dimusnahkan. 2 kali ganda berbanding bulan sebelumnya. Generasi baharu drone pemintas Ukraine yang dipanggil Sting sedang beroperasi pada jarak sehingga 500 km menembak jatuh drone Shahid, iaitu drone serangan buatan Iran yang digunakan oleh Rusia sebelum mereka boleh menyebabkan sebarang kerosakan. Shahid yang merupakan senjata utama serangan besar-besaran Rusia sedang dineutralkan sebelum menyebabkan sebarang kerosakan. Rusia sedang cuba melakukan di kawasan belakang Ukraine apa yang Ukraine sedang lakukan di kawasan belakang Rusia. Tetapi mereka tidak berjaya. Dan sekarang mari kita lihat angka-angka yang Rusia tidak dapat sembunyikan lagi, walau sekuat mana pun Putin cuba. Mac 2026 adalah bulan paling maut sepanjang perang ini untuk askar-askar Rusia. Lebih daripada 35,000 korban yang disahkan melalui video, termasuk yang maut dan cedera parah. 96% daripadanya disebabkan oleh drone. Pada 17 Mac, Rusia mencatat rekod korban tertinggi dalam satu hari, 1,710 askar. Untuk memberi perspektif, itu lebih ramai daripada yang boleh ditampung oleh banyak stadium bola sepak kecil dalam satu hari sahaja. Hanya pasukan sistem tanpa pemandu sahaja yang bertanggungjawab atas 900 daripada kematian itu. Purata harian melebihi 1,140 korban Rusia setiap hari di seluruh barisan hadapan. Tetapi data yang paling membimbangkan bagi Kremlin mungkin bukanlah korban itu sendiri, tetapi matematik di sebaliknya. Fikirkan bersama saya, jika Rusia kehilangan lebih daripada 35,000 dan hanya mampu merekrut antara 30 hingga 40,000 setiap bulan, apa maksudnya dalam jangka masa panjang? Pada suku pertama tahun 2026, Rusia telah merekrut kira-kira 80,000 askar. Dalam tempoh yang sama, mereka kehilangan lebih daripada 90,000. Buat pertama kalinya sejak permulaan pencerobohan, Rusia kehilangan lebih ramai orang daripada yang mampu digantikannya. Presiden Finland Alexander Stubb merumuskan situasi ini.
Bagi setiap askar Ukraine yang terkorban, 5 askar Rusia terkorban. Dan kos wilayah hampir 3 kali ganda. Lebih daripada 300 korban bagi setiap kilometer persegi yang ditawan pada tahun 2026, hampir 3 kali ganda berbanding tahun sebelumnya. Rusia membayar harga yang semakin tinggi untuk wilayah yang semakin sedikit. Tetapi apa yang akan saya ceritakan kepada anda sekarang mungkin adalah fakta yang paling mengejutkan sekali. Kerana drone Ukraine bukan sahaja menyerang askar, mereka juga menyerang poket Putin. Pada akhir Mac dan awal April, Ukraine melancarkan satu siri serangan ke atas pelabuhan Ust-Luga dan Primorsk di Laut Baltik lebih daripada 1,000 kilometer dari barisan hadapan. Ust-Luga telah diserang sekurang-kurangnya 5 kali dalam tempoh 10 hari. Primorsk, yang merupakan salah satu terminal ekspor minyak terbesar Rusia, juga telah menghentikan operasinya. Kedua-dua pelabuhan ini bersama-sama mengendalikan kira-kira 2 juta tong minyak sehari, iaitu kira-kira 40% daripada ekspor maritim Rusia. Pada minggu 22 hingga 29 Mac, jumlah ekspor minyak Rusia menurun sebanyak 43%. Hanya 22 kapal tangki yang dihantar, 15 kurang daripada biasa. Anggaran kerugian $1 bilion dalam hasil minyak hilang dalam 1 minggu sahaja. Itu berlaku pada masa harga minyak sedang meningkat disebabkan oleh krisis di Iran. Rusia sepatutnya boleh meraih keuntungan seperti tidak pernah sebelum ini. Sebaliknya, mereka hanya melihat tangki simpanan mereka terbakar. Bekas pengarah agensi perisikan pusat Amerika Syarikat, General David Petraeus, pergi lebih jauh lagi. Dan beliau meramalkan bahawa Ukraine akan mempunyai industri senjata dan teknologi ketenteraan yang paling penting di dunia bebas. Dengan kemaskini perisian mingguan dan perubahan perkakasan setiap beberapa minggu. Kelajuan inovasi Ukraine adalah sesuatu yang Rusia dengan struktur birokrasi dan keengganan untuk berubah tidak dapat tandingi. Dan di sinilah kita kembali kepada inti utama cerita ini. Kerana semua ini, drone jarak sederhana, pemusnahan pansir, sekatan Starlink, pemintasan secara besar-besaran, rekod korban, pelabuhan yang terbakar. Semua ini sedang menghasilkan satu kesan yang Rusia tidak lagi mampu kawal dari dalam negara. Suara-suara yang Vladimir Putin tidak mahu dengar semakin lantang. Menteri Pertahanan Andrei Belosov, lelaki yang dipilih sendiri oleh Vladimir Putin untuk memodenkan Angkatan Tentera Rusia. Menurut laporan yang beredar dalam kalangan atasan Rusia, beliau telah melaporkan kepada Presiden bahawa situasi drone adalah kritikal. Bahawa Ukraine mempunyai kelebihan dari segi teknologi dan bilangan dan drone-drone baharu Ukraine beroperasi 24 jam sehari. Ia hampir tidak dapat didengar sehingga saat berlakunya impak dan Rusia sangat tidak bersedia untuk menentang mereka. Itu adalah Menteri Pertahanan sendiri yang mengatakan bahawa Rusia sedang kalah dalam perang teknologi. Tetapi Belousov bukanlah satu-satunya. Rybar, salah seorang blogger tentera paling berpengaruh di Rusia dengan lebih daripada 1 juta pengikut di Telegram, secara terbuka mengatakan bahawa serangan Rusia adalah jalan buntu. Alexei Chadayev yang mengetuai pusat Ushkuinik, salah satu pusat pembangunan drone utama di Rusia, telah berhenti memuji Putin dan mula mengkritik struktur masyarakat Rusia itu sendiri. Menurut beliau, Rusia telah membina satu sistem feudal, iaitu satu sistem di mana mereka yang berkuasa mengawal segala-galanya dari atas ke bawah dan mereka yang di bawah tidak mempunyai ruang untuk mencipta atau berinovasi. Dan perkara ini menghalang negara daripada mengikuti kemajuan teknologi Ukraine. Blogger tentera lain menuduh jeneral-jeneral Rusia di Barisan Harapan menyembunyikan realiti daripada Putin supaya Presiden terus hanyut dalam lautan ilusinya. Dan inilah perincian yang menjadikan semuanya lebih berbahaya. Orang-orang ini bukan menentang perang, mereka adalah penyebar propaganda yang hidup daripada peperangan. Apa yang mereka katakan ialah cara Putin mengendalikan perang ini adalah satu kegagalan. Dan apabila propagandis anda sendiri mula mengatakan bahawa anda sedang kalah, masalahnya jauh lebih besar daripada mana-mana musuh luar. Dan sementara semua suara ini cuba memberi amaran kepada Putin, apa yang dia lakukan? Pada akhir bulan Mac, bulan yang sama Rusia mencatat rekod korban tertinggi
Putin memberikan Ukraine satu ultimatum selama 2 bulan untuk keluar dari Donbas. Ancaman tersirat naknya ialah Rusia akan menyerang dan menang. Dan anda nak tahu bagaimana? Serangan musim bunga yang dilancarkan Rusia pada bulan Mac tidak menghasilkan sebarang kemajuan nyata. Dalam beberapa minggu terakhir bulan itu, Rusia sebenarnya kehilangan wilayah. Dan sementara Putin membuat ancaman, pelabuhannya terbakar, askarnya mati dengan nisbah 5-1 dan Menteri Pertahanannya sendiri menyebut situasi itu sebagai kritikal. Hakikatnya adalah seperti berikut. Ukraine telah membina kelebihan teknologi yang beroperasi dalam semua dimensi secara serentak, di barisan hadapan, di belakang, dalam pertahanan udara dan dalam ekonomi Rusia. Dan Rusia tahu tentang perkara ini. Belousov tahu, Rybar tahu, para propagandis tahu, para jeneral tahu. Satu-satunya yang nampaknya tidak tahu atau yang enggan menerima ialah Putin. Pada permulaan video ini, saya kata bahawa cerita ini jauh lebih serius daripada yang kelihatan. Dan sekarang anda faham kenapa. Ini bukan tentang drone, ia tentang apa yang berlaku apabila lelaki paling berkuasa dalam sebuah negara mengasingkan dirinya dalam dunianya sendiri dan enggan mendengar sesiapa di sekelilingnya. Drone hanyalah akibatnya. Puncanya ialah Putin. Dan persoalan besar yang tiada siapa di Rusia dapat jawab ialah berapa lama lagi dia boleh terus menafikan sebelum realiti menjadi mustahil untuk diabaikan. Sekarang saya mahu dengar pendapat anda. Adakah anda rasa kelebihan teknologi Ukraine dalam drone cukup untuk mengubah keputusan akhir perang ini? Atau Rusia masih boleh mencari jawapan? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen. Jika video ini memberi anda perspektif baharu, kongsikan dengan seseorang yang juga mengikuti konflik ini. Dan jika anda masih belum melanggan saluran ini, langganlah supaya tidak terlepas analisis seterusnya. Kita jumpa di video akan datang.